Miskin bukan takdir, tapi kebiasaan. 5 kebiasaan yang boleh halang anda jadi kaya. Hidup terasa macam stuck, tak cukup duit, kerja penat, tapi masih tak nampak jalan keluar. Mungkin ada 5 kebiasaan ni yang menyebabkan anda terus kekal di tempat yang sama. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua, dan tonton video ni sampai habis. Nombor 1, melihat masalah bukan peluang. Kalau setiap benda yang datang anda tengok masalah, macam mana nak maju? Orang kaya melihat setiap masalah sebagai peluang untuk berkembang. Nombor 2, tak nampak impak besar. Cukup dengan ada saja. Orang kaya berani untuk bermimpi besar dan berusaha untuk cari lebih. Nombor 3, suka show off. Gaji baru sikit terus nak beli barang mewah. Hidup pun tak nampak kaya, tapi nak jadi kaya. Nombor 4, banyak mengeluh, tapi bila masalah mulakan mengeluh, orang kaya bertindak untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya mengeluh. Nombor 5, tak belajar, tak mau tambah ilmu, tak mau berkembang. Ilmu adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan. Nak hibah di anda, Dennis ada platform yang boleh bantu anda buat duit dari rumah tanpa modal besar, training percuma. Setiap minggu ada serta bimbingan langsung daripada Dennis dan tim untuk bantu anda capai 4 ke 5 angka sebulan. Jangan tunggu lagi. Cepat komen nak di ruang komen atau pergi profile Dennis. Klik link bio, let join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.